Senang betul tumbuk daun ubi kayu kalau guna lesung kayu ni. Dah lah saiz dia ngam-ngam je. Kuantiti pun boleh adjust. Nah, korang tahu tak? Kalau korang blend pucuk ubi kayu ni guna blender yang biasa kat dapur korang tu, rasa dia tak sama weh. Sebab blender cuma hiris daun je, tapi tak perah lendir yang ada kat daun tu. Sebab tu, rasa dia kurang. Kalau korang nak rasa autentik daun ubi kayu yang sedap gila, korang memang kena tumbuk daun guna lesung kayu ni juga. Bukan tu je. Lesung kayu ni boleh pakai tumbuk macam-macam jenis ramuan kat dapur tu. Nak tumbuk cili, bawang, ikan bilis, kayu manis, halia, serai, kunyit pun boleh. Automatik, rasa dia autentik sebab kena perah sampai keluar lendir asli. Lesung kayu ni diperbuat dengan kayu berkualiti dan tahan lama. Jadi, korang tak payah risau dia cepat retak dan buruk. Lagi best, bunyi tumbuk kayu tu buat vibe klasik kampung yang jadikan vibe memasak korang lebih seronok. Tak kisahlah korang nak buat sambal belacan ke, sambal tumis ke, atau bahan masakan lain. Lesung kayu ni memang memudahkan kerja korang. Senang basuh, tak serap bau, dah boleh guna bertahun-tahun kalau jaga dengan baik. So, kalau korang nak, boleh tekan beg kuning atau link kat bawah video ni sekarang.